Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar dulu semua? Sihat ke hari ni? Buat apa tu? Dah makan ke? Awal tadi saya dah masak. Perut lapar, masak lawal. Betul tak? Kita nak sembang apa hari ni ya? Tak lama lagi kita nak sambut Hari Raya Aidiladha. InsyaAllah kalau umur panjang, minggu depan, hari Rabu, 27 hari bulan, kita sambut Hari Raya Aidiladha kan? Cerita pasal Hari Raya ni, banyak kenangan yang kita tak boleh lupa. Dari kita kecil, kita meningkat remaja, masa-masa kita anak dara dulu kan. Dulu tahun ujung-ujung 80-an, awal-awal 90-an. Tak semua orang ada blender. Mana yang mampu beli tu, belilah. Mana yang tak mampu tu, mampu tengok je dia. Bayangkanlah kalau kita nak sambut perayaan, kita nak masak berbagai-bagai jenis lauk tu. Kita nak giling bahan-bahan untuk masak tu. Contohnya masak rendang, gulai ayam, kari ayam, bagai kuah kacang. Semua menggunakan batu lesung. Termasuklah saya dulu. Ceritalah pasal batu lesung ni. Dulu bila nak perayaan tu, kita dah fikir dah. Mana kita nak giling cili kering. Jintan manis, jintan putih, ketumbar, bawang merah, bawang putih, segala bagai lah lengkuas halia. Kita nak giling pakai batu giling tu, batu lesung tu. Dengan gunakan tenaga kudrat. Saya masa tu, kalau boleh lari, saya nak lari rasanya. Ya Allah. Bayangkan, daripada pukul 10 pagi kita sediakan bahan tu, giling-giling. Sampai ke petang baru siap. Banyak. Cuba bayangkan, cili kering tu kan lihat. Macam mana pula kita nak habiskan cili kering tu yang lihat tu. Walaupun dia dah direbus. Lepas tu, ketumbar lagi, jintan manis, jintan putih, subhanallah. Itu pun susah juga nak halus. Mak kita dia pula cerewet. Kalau boleh dia nak halus pasir. Kita nak membantah tak berani. Mulut dengan tangan tu seiring lajunya. Kalau balaban kan. Ikutkan je lah. Dah tu nanti dah giling-giling pakai batu lesung. Petang. Daripada petang lepas berbuka. Sampai dah nak pagi. Masak rendang. Tahulah rendang daging 4-5 jam nak tunggu. Saya keluarga besar, adik-beradik ramai. Kalau masak daging tu memang 2-3 kilo lah. Bayangkanlah.
Saya adik-beradik ada 10 orang. Tapi masa saya anak dara, ada 9. 2 kakak saya dah kahwin. Yang baki tu semua ada. Tu yang sekali masak tu banyak. Jenuh kita nak menggiling tu. Pakai batu lesung tu. Lengur dapat, penat dapat. Kadang saya sampai menangis. Bayangkan pada pukul 10 pagi sampai 3 petang tak siap-siap. Mak kita nak halus. Tak halus tu sedap katanya. Itulah kisah batu lesung. Tapi kan, itu saya cakap. Masakan yang kita masak dengan cara tradisional menggunakan batu lesung ni. Dua kita penatkan. Sebenarnya dia bukan giling tau. Kita tumbuk kan. Dia punya sedap. Takkan dapat sekarang rasa tu. Saya sampai sekarang saya ingat macam mana rasa sedapnya rendang tu. Gula ayam tu. Ingat saya. Memang sedap. Wanginya, lemaknya, semua tu. Dulu pula mana dia pakai santan-santan kotak ni kan. Semuanya perah je. Sekarang ni nak cari santan kelapa pun susah. Kotak-kotak tu dia tak sedap. Cari yang ori tu, yang perah tu. Sedapnya. Dulu lah. Penat tapi memang sedap. Dulu kan sebab masa saya umur 15 tahun. 15 tahun. Pergi rumah kakak saya, time cuti sekolah, mak ajak kat Negeri Sembilan. Rumah kampung tahulah banyak pokok buah kan. Habis mak saya dengar mak saya cakap, nak masak ini. Saya dah tahu dah ni kalau masak benda lah ni, banyak bahan nak digiling ni, pakai batu lesung. Kakak saya pun tak ada blender. Dulu tak adalah, tak semua orang ada blender ni. Tak semua orang mampu beli kan. Saya apa lagi dengar je mak cakap, nak masak benda tu, nak giling bahan-bahan. Sulah dia keluar. Saya panjat pokok rambutan. Mak saya cari saya, mak saya panggil Siti. Mana kau? Saya yang duduk atas pokok rambutan. Panjat tinggi pokok rambutan tu. Bukan apa, pagi tadi dah giling dah. Untuk buat sarapan. Nak tengah hari lagi, tak dan saya. Saya tunggu habis semua dah masak, baru saya tunggu dia pokok rambutan. Saya duduk atas pokok rambutan tu, banyak kerengga saya bawa penyembuh nyamuk tu. Saya sembul. Duduk saya atas pokok rambutan tu. Ambil buah rambutan masak, makan, tunggu kat atas. Menyenangkan. Waktu perempuan, anak dara, panjat pokok rambutan. La ilaha illallah. Saya ni memang orangnya memang bukan lemah lembut ni. Kasar dan santai. Dah sudah masak, saya turun. Terpial dengan mak saya. Saya kata tak apalah mak. Cubit dah sakit sekejap tak apa. Daripada penat giling batu lesung tu. Sekarang senang. Ada blender, ada chopper. Nak masak apa pun senang. Dulu, kau nak makan sedap, kau keluar telur dulu, kau dah sepuluh mati, baru balik kau masak. Sebab letih. Tapi itulah. Hasil dia pun sedap. Masakan tu sedap. Kenangan korang. Bila musim-musim raya macam ni teringat, saya dapat raya.
Bila musim-musim raya ni kadang-kadang saya teringat, terkenang ada benda yang berlalu kita tak boleh nak pusing balik. Bila berlalu tu berlalu je, itulah namanya kenangan. Hanya boleh diingat je. Walaupun letih tapi masa tu hidup pun tak letih sangat masalah. Tahun ni kita ni bermain aja. Sekarang ada juga orang yang guna batu lesung ni. Tapi sesekala lah masak-masak yang mudah-mudah atau punya nasi goreng. Bolehlah kita guna batu lesung kan. Mana dan orang sekarang nak masak rendang, masak gulai. Nak giling pakai batu lesung. Putus tangan. Itulah korang. Itu je lah bilang saya. Itu kenangan. Kenangan korang, kenangan. Kenangan tu takkan boleh kita ulang kembali. Dia berlalu macam tu je. Hanya tersimpan dalam memori ingatan je. Okay korang, terima kasih sebab sudi dengar saya bebel. Assalamualaikum, terima kasih.